Okey, jom kita terus selami topik ini. Kalau anda biasa main game atau permainan video, anda mesti tahu kan perasaan tu, pegang alat kawalan, mata fokus depan skrin, lepas tu gerakkan watak anda dalam dunia maya yang luas. Anda yang buat keputusan, watak tu cuma ikut dan laksanakan je. Tapi, pernah tak anda gunakan metafora yang sama ni untuk tengok balik kehidupan anda sendiri? Hari ini kita akan bedah satu perspektif yang cukup membuka minda daripada penulisan Jin Lee. Cuba bayangkan sejenak. Anda tengah syok main sebuah permainan ni. Anda gerakkan watak kat skrin, dia ada rupa, ada nama, ada jalan ceritanya sendiri. Kepada orang yang tengok, watak tu nampak macam hidup. Tapi cuba tanya diri sendiri, siapa sebenarnya yang buat pilihan? Watak tu tak fikir pun. Anda yang pegang alat kawalan tu yang tentukan sama ada nak belok kiri kanan, nak serang atau nak lari. Betul tak? Di sinilah datangnya satu anjakan paradigma yang sangat-sangat besar. Macam mana kalau tubuh fizikal anda yang tengah berjalan, bercakap dan bernafas sekarang ni hanyalah watak dalam game tu? Penulis mencadangkan yang diri anda yang sebenar, anda yang sedar dan memerhati, sebenarnya adalah pemain gaib yang duduk di sebalik skrin realiti ni. Tubuh anda tu cuma avatar yang dicampak ke dalam satu dunia permainan fizikal yang maha kompleks. Jadi, jom kita masuk ke bahagian pertama, pembalikan besar atau The Great Inversion, di mana kerangka perkonak krik ini mula diperkenalkan. Seterusnya, bahagian 2, Mod NPC berbanding Mod PC. Mari kita bincang pasal dunia permainan ni. Okey, Mod NPC atau Non-Player Character, ini adalah keadaan default atau keadaan asal kita. Keadaan di mana kita cuma hanyut, bertindak balas dengan apa yang jadi kat sekeliling dan ikut je arus kuasa yang tak nampak, tanpa sedar pun yang kita ni sebenarnya seorang pemain. Tapi ingat ya, berada dalam mod NPC ni langsung bukan satu kritikan. Benda ni jadi secara semula jadi. Sebab sejak kita lahir, tak ada siapa pun yang pernah hulurkan alat kawalan tu dan beritahu, ini awak punya. Kita semua bermula kat fasa ni. Jadi, poin yang paling crucial kat sini ialah untuk betul-betul faham perbezaan dua mod ni. Mod NPC ni, dia terima je dunia ni seadanya, ikut je nasib dan keadaan. Manakala mod PC pula, atau player character, ini adalah keadaan di mana pemain tu dah sedar. Mereka secara sengaja merancang dan buat pilihan untuk hidup mereka. Dan tahu tak apa yang paling menarik? Perbezaan antara kedua-dua ni bukan pasal IQ tinggi ke, duit berkepuk dalam bank ke atau tahap pendidikan. Ia cuma bergantung pada satu benda je, kesanggupan kita untuk bangun dan tersedar. Mari kita beralih dan lihat macam mana ia berkembang dalam bahagian 3, Q adalah kunci. Cuba hayati ayat ni. Keingintahuan ialah alat kawalan. Soalan adalah cara anda mengambilnya. Q kat sini bermaksud question atau soalan. Bila anda betul-betul dengan ikhlas mula bertanya, kenapa sistem ni direka macam ni? Atau siapa sebenarnya yang tetapkan peraturan ni? Ia bukan sekadar persoalan kosong tahu. Ia adalah satu tindakan kebangkitan. Melalui soalan-soalan inilah, anda secara tak langsung merampas kembali alat kawalan hidup anda. Tapi realitinya, nak bertukar dari NPC ke PC ni bukanlah macam petik jari dan terus kekal selamanya. Ia adalah satu praktis yang berterusan. Kadang-kadang kita akan tergelincir semula jadi NPC. Hanyut dengan emosi, hanyut dengan rutin kerja harian. Tak apa, kuncinya ialah untuk sedar bila kita tergelincir tu, tanya satu soalan dan ambil langkah melangkah masuk semula ke mod PC. Anda mungkin dalam mod PC masa bekerja, tapi balik rumah jadi NPC semula bila bergaul. Benda ni adalah pergerakan yang sentiasa berjalan. Sekarang kita masuk pula ke bahagian 4, dua lapisan realiti. Apa yang sangat menarik tentang konsep ni ialah, bila anda dah sedar, anda kena faham peta tempat anda bermain ni. Sebenarnya ada dua lapisan yang bertindih. Pertama, dunia nyata. Ini merangkumi hukum alam macam graviti. Benda ni memang sedia wujud, ditemui dan tak boleh diubah. Kedua, dunia tidak kelihatan. Ini merangkumi sistem rekaan manusia macam kod cukai, hierarki sosial, ekonomi. Dunia ni manusia yang bina, jadi maknanya ia boleh dibina semula. Masalahnya sekarang, kita selalu tersilap anggap yang sistem buatan manusia ni sama tegar macam hukum graviti. Sebab itulah pemain yang dah tersedar, dia tahu macam mana nak bezakan dua benda ni. Bila anda sedar yang kod cukai perniagaan atau hierarki bos kat pejabat tu bukanlah hukum graviti yang jatuh dari langit, anda automatik jadi bebas. Anda bebas untuk mempersoalkan siapa yang reka sistem ni, menguntungkan tak, dan macam mana aku nak reka sistem yang lagi bagus. Ini membawa kita ke bahagian 5, peta berdaya maju minimum anda. Anggap je bahagian ni macam cheat code atau barang inventory dalam game yang anda boleh simpan dalam poket. Kita bermula dengan akronim pertama, PECO NAKRI. Ini 6 koordinat penting kehidupan kita.
Person, itu avatar anda dan diri gaib anda. Community, rakan-rakan pemain yang lain. Nature, alam fizikal tempat kita berpijak. Question, inilah kunci kesedaran kita tadi. Real, lapisan fizikal yang nyata. Dan invisible, undang-undang serta sistem tersembunyi. Dengan hafal akronim ni je, anda boleh baca struktur apa jua situasi dalam hidup dengan sangat jelas. Lepas tu, kita ada cheat code kedua iaitu Golam 2. Ini yang mentakrifkan lapisan game tu sendiri. Goal tu merujuk kepada game of life. Kehidupan ni adalah satu permainan yang disengajakan. A tu awaken, iaitu objektif kita untuk sedar. M tu mode, keadaan kita masa tu. Dan nombor 2 tu mewakili dua mode yang kita sembang tadi, sama ada NPC yang hanyut atau PC yang mengemudi. Ini adalah kerangka operasi permainan tersebut. Dan ini menggambarkan dengan sangat tepat macam mana gabungan akronim ni membentuk satu alat panduan yang mampat tapi sangat powerful. Bayangkan, dengan cuma 15 huruf dan satu nombor, anda dah ada satu kompas lengkap. Ia boleh bantu anda kembali berpijak di bumi nyata setiap kali anda rasa macam mula hanyut di bawah arus dunia. Sebagai penutup kepada kupasan bahan bacaan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan yang cukup provokatif. Cuba duduk sejenak dan fikir, kat bahagian mana dalam hidup anda sekarang ni, anda tengah bergerak macam sebuah avatar? Cuma sekadar ikut skrip, buat je rutin harian, tanpa sedar yang sebenarnya ada pemain di sebalik semua tu yang berkuasa buat pilihan. Ambil masa sikit untuk hadam benda ni. Dan yang paling best, untuk bahagian seterusnya nanti, kita akan aplikasikan konsep NPC dan PC ni ke satu topik yang anda mesti tak sangka. Cara kita prompt AI. Adakah kita ni guna AI macam seorang NPC? Kita akan bongkar nanti. Teruskan bertanya dan jangan lepaskan alat kawalan hidup anda.